Ya. Okay, bagaimana parent boleh tolong, okay, selain hantar tuition dekat anak kan, tapi macam mana parent ni, untuk parent ni perspektif, macam mana dia boleh tolong anak dia belajar sejarah? Apa dia boleh buat selain beli buku ke? Mungkin cikgu boleh cadangan melawat ke tempat bersejarah, apa-apalah idea cikgu yang boleh parent gunalah untuk tolong anak dia belajar sejarah. Sebenarnya begini, jika kalau ikutkan jika kita sebagai parent, kita betul-betul nak bantu anak kita untuk tentang sejarah ni, minat tentang sejarah, jadi sebaik-baiknya adalah parent tu sendiri kena upgrade, maknanya kena dapatkan ilmu pengetahuan sedikit sebanyak tentang sejarah, dan at least kena tengok buku sejarah anak-anak ni. Jadikan dia sebagai bahan bacaan juga. Kan at least bukan untuk saya rasa sekarang ni parent ni bila membaca tu dia lagi senang nak faham. Contoh macam cikgu Zaizat sendiri sekarang kan, bila baca buku sejarah ke apa kan, lebih berminat. Kerana apa? Sebenarnya dia membaca tu tanpa tujuan yang fokus, iaitu tujuan untuk exam. So sekarang ni untuk just menerima kan. Betul. Jadi sepatutnya parent patut membaca juga, dapatkan ilmu sejarah tu, dan apabila ke mana-mana, dalam kereta ke, di rumah ke, meja makan, sejarah adalah satu topik yang boleh dibincangkan di mana-mana. Jadi dengan perbincangan itu menyebabkan anak-anak itu akan berminat. Sebab rupa-rupanya ayahnya pun, ibu bapanya pun berminat dengan sejarah. Jadi itu menimbulkan rangsangan pada anak-anak untuk berminat dengan sejarah. Selain daripada bahan-bahan bacaan kan, kita sendiri, sebab saya sendiri sebenarnya, anak-anak saya, ramai orang cakap, saya boleh ajar anak saya sejarah. Tak. Anak-anak sendiri pun dia ada cara dia sendiri, dan cuma sejarah itu dibincangkan dalam kereta ketika berjalan kan. So dia tanya, macam mana ni sebenarnya? Kita macam ni. Jadi di situ secara tak langsung mereka minat. Jadi macam ni. So perbincangan dalam kereta, di rumah, secara santai itu yang menyebabkan mereka lagi hook dengan sejarah. Sebab kita tahu